Kat mana salahnya seseorang Muslim nak jadi vegetarian? Kejap. Abang kakak yang non-Muslim, yang vegetarian tu, saya tak usik korang ya. Konteks video ni kita buat untuk penonton yang Muslim sahaja. Sebelum tu, saya nak claim dulu. Jawapan yang saya dapat ni, it was quote by Mufti Wilayah. Ini bukan jawapan palatau main kutip je bang. Elok kita fahami dahulu, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, vegetarian tu sendiri bermaksud seseorang yang tidak memakan daging atau ikan. Senang cakap, mereka yang mengamalkan vegetarian ni, diorang tak makan benda yang berasaskan darah. Contoh macam ayam kan ada darah, ikan kan ada darah. So benda-benda yang ada darah ni, diorang tak makan. Tetapi, diorang ni cuma makan benda-benda yang berasaskan sayur-sayuran, biji-bijian atas dasar sebab kesihatan, peribadi ataupun kepercayaan. So, berdasarkan kepada statement ni, kita boleh bahagikan vegetarian ni kepada dua golongan. Dua golongan. Golongan yang pertama, dia jadi vegetarian atas dasar sebab peribadi. Dan golongan yang kedua pula, dia jadi vegetarian atas sebab kepercayaan ataupun keagamaan. Kalau seseorang Muslim itu jadi vegetarian atas dasar sebab peribadi, sebab nak jaga diet, ataupun kebanyakan orang sekarang ni allergic makan ayam, allergic makan kambing, itu dibolehkan, tak jadi masalah langsung. Tetapi kalau seseorang Muslim tu nak jadi vegetarian sebab terikut-ikut atas kepercayaan sesuatu agama, itu haram. Tak boleh bos. Ini adalah part of fardu kifayah yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan Muslim kita. So, sila tag kawan korang yang acah-acah nak VG tu ataupun baru nak start jadi vegetarian video ni.